kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali. Jadi apa akan berlaku apabila berlaku sedemikian? Apakah bahasa yang akan digunakan di rumah? Adakah masih menggunakan bahasa Melayu atau bahasa pasangan yang bukan Melayu? Atau standard bahasa Inggeris? Maknanya akan ada anak-anak daripada keluarga tersebut yang mungkin tidak lagi menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Inggeris semata. Jadi bahasa Inggeris sebagai bahasa pertama dalam keluarga tu akan berkembang dan terus meningkat. Jadi ini satu persoalan juga, ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggir, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Susah juga nak jawab ni, ya. Jika bahasa dan budaya semakin dipinggirkan, apa yang melambangkan identiti Melayu kini? Tak adalah. Itu sebab kita menghadapi maut. Tanpa budaya kita, tanpa etnisiti, kita menghadapi maut. Maknanya kita akan mati. Itu saja. Kita tidak akan wujud. Tak akan ada apa-apa lagi. Kita akan asimilasi kepada mungkin budaya yang lebih besar, lebih kuat. Ya. Dan kita akan hilanglah segala-galanya seperti penghulu tadi. Kerana yang menarik juga di sekolah misalnya, pelajar-pelajar ini mereka mengambil bahasa Melayu tetapi mereka menggunakan bahasa Inggeris. Mereka payah nak gunakan bahasa Melayu misalnya, ada kumpulan ni. Saya kebetulan terjumpa kerana saya sedang melihat sebuah kelas ni. Lalu saya tanya setiap pelajar itu, ya. Ini menarik, kerana di sekolah itu ada beberapa bangsa, ya. Malaysia, Indonesia, Singapura dalam sebuah kelas bahasa Melayu. Right? Jadi saya tanya, kemudian dah habis semua, saya tanya mereka, di rumah cakap bahasa apa? Lalu yang Indonesia akan mengatakan mereka berbahasa Indonesia. Jadi persoalannya sekarang, kenapa dalam kelas macam susah nak cakap Melayu? Jadi itu soalannya. Kenapa susah agaknya? Jadi timbul tadi, ya, adakah telah dicuci atau apa, atau tanggapan mereka sendiri. Satu lagi aspek ialah mereka lebih mahir bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Tapi orang Indonesia tidak. Yang kita tahu orang Indonesia, bahasa Indonesia mereka juga baik sekali. Yakni mereka takut nak gunakan bahasa itu. Ya, takut salah cakap, malu nak cakap. Sebenarnya bukan mereka tak boleh cakap. Jadi saya pernah buat satu eksperimen tu, yang mana saya panggil budak tu, kemudian saya beritahu dia, okey, cakap dengan saya bahasa pasar, bahasa biasa, bahasa mak rocker pun cakap je. Jangan gunakan bahasa baku, tak nak. Dia boleh cakap. Kan? Jadi bermakna dia takut nak gunakan bahasa standard kerana dia takut salah cakap. Tapi dia sebenarnya boleh bercakap. Jadi mungkin ini satu lagi aspek pedagogi lah, kita gunakan untuk menggalakkan budak itu supaya betul-betul dalam bahasa ibunda misalnya. Jadi saya rasa mungkin tadi persoalan pedagogi, ya. Apa dialogsia, ya, adalah dialogsia dalam linguistik, perbezaan antara penuturan dengan apa yang dalam tulisan, ya. Karena kalau Inggeris tak, dialogsianya tidak ada, sama apa yang ditulis, apa yang dibicara. Saya rasa ini adalah sisi dalam apa ni, tetapi tidak pada bahasa Indonesia, ya. Sama yang dibicara dalam kelas, sama juga yang di luar kelas. Betul sekali. Itu satu persoalan yang sangat penting. Kerana di Indonesia, sistem pendidikan mereka ni menarik. Mereka mengajar bahasa Indonesia, bahasa daerah dan juga bahasa asing. Bahasa asing kalau dulu Belanda lah, sekarang dah jadi bahasa Inggeris. Jadi mereka ada 3 komponen. Dan ketiga-tiga ini diterapkan sama penting. Tidak dibezakan. Dan satu lagi, kalau kita lihat Indonesia, etnisiti mereka kuat. Ya, kuat sekali. Mereka keseluruhan, bukan hanya bahasa itu, tapi aspek-aspek warisan yang lain dan sebagainya dikukuhkan di dalam suasana pembelajaran pendidikan itu sendiri. Dan yang menarik juga, kalau kita lihat kajian di Indonesia misalnya, kita dapati orang Indonesia mereka lebih gemar kepada bahasa daerah mereka daripada bahasa Indonesia pun. Itu satu lagi yang menarik. Jadi di situ letaknya, di mana kemampuan berbahasa mereka itu, walaupun mereka orang Cina kan, orang India pun, tapi boleh bercakap dengan bahasa Indonesia dengan baik sekali dan fasih sekali, kerana aspek etnisiti itu dikukuhkan dan ditekankan sejak kecil lagi di Indonesia misalnya. Mungkin juga, ya, kerana dia dianggap sebagai bahasa kedua, maknanya dia ajar di sekolah bahasa nasional, tapi dia kan bukan bahasa ibunda kan, jadi dia ajar secara formal dengan intensiti yang